baju baru seksi. Apa dia tahu ayat tu? Ada kalau pakai baju apa? Kalau pakai jersey baru seksi. Tu dia ustaz perhati betul tu. Saya perhati tu sebab nak ceramah tajuk ni. Saya kesian. Orang lelaki ustaz, iklan tu iklan orang lelaki. Oh, orang lelaki tak ada aurat. Orang lelaki tak wajib tutup. Orang lelaki yang pakai ketat sampai nampak kemaluan depan, hukumnya haram. Satu, orang lelaki yang pakai ketat nampak kemaluan depan ataupun belakang, membangkitkan syahwat orang perempuan, pun juga haram. Apakah dia buat heran? Orang perempuan bangkit syahwat, tak pernah dengar ni. Oh, ingat orang perempuan tak ada syahwat. Ni ramai terlepas pandang. Dah kata perempuan tak ada syahwat, tengok tak ada rasa apa. Seperti mana orang lelaki bernafsu melihat orang perempuan, begitu juga orang perempuan bernafsu bila melihat orang lelaki-lelaki yang berpakaian seksi. Sebab tu bila Allah Ta'ala buat turun ayat, suruh tunduk pandangan, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, bagi tahu orang lelaki-lelaki tundukkan pandangan, jangan tengok orang perempuan. Ayat lepas tu, wa qul lil mu'minat, bagi tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang perempuan, tundukkan pandangan. Macam malam ni baru dengar, oh, orang perempuan pun naik nafsu juga. Ya. Sebab itu aurat orang laki-laki luang di depan orang perempuan luang, bukan luang rumah, ajnabi dia panggil. Satu laki-laki ajnabi depan orang perempuan, apa yang orang perempuan tu boleh tengok? Jawapan dia, pusat sampai ke lutut wajib tutup orang laki-laki, dan badan wajib tutup di hadapan seorang wanita ajnabiyah. Macam pelik tu. Faham tak ni? Kita depan satu orang perempuan, Islam ke tak Islam ke, bukan adik-beradik kita, bukan mahram kita, perempuan luang, ajnabiyah, orang luang. Orang perempuan luang ni dia boleh tengok semua ke? Jawapan dia tak boleh tengok daripada pusat sampai ke lutut, tambah badan orang lelaki tu, tak boleh tengok. Tu yang duk keluar, pergi duk meracun apa semua, nyangkui tak pakai baju apa tu ustaz? Dosa lah tu. Apabila wanita luar tengok, bukan luar rumah tuan-tuan, ajnabiyah, ni tak masuk dalam ni lah, duduk atas tu kan, berhenti dah ni patutnya 5 minit lagi, insyaAllah. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis, 3 kumpulan laki-laki, 3 kumpulan ni pandang pun tidak Allah Subhanahu Wa Taala, tak pandang. Hak tadilah hak saya sebut tadi ni,